Oi, jom! Apa khabar korang semua? Harap semua tengah happy-happy dan sihat belaka. Hari ini, kita nak sembang pasal satu figura yang memang tak pernah kenal erti penat. Jenis kalau dia masuk venue, terus hidup suasana. Siapa lagi kalau bukan pencuri hati kita, Aida Jebat. Baru-baru ni, kecoh kat TikTok bila Aida muncul atas pentas Celeb Fest 2026 kat Singapura. Tapi, bukan berdiri macam selalu. Dia atas kerusi roda korang. Time tu ramai terus pause scroll sebab macam, serius lah. Tapi, yang buat orang lagi terkejut, walaupun duduk, vibe dia tetap letup macam biasa. Aura dia masih penuh, senyum dia masih on dan energi tu memang sampai ke penonton. Jom kita kupas kenapa netizen puji gila sikap profesional dia kali ni dan kenapa ramai juga tiba-tiba rasa sebab. Korang bayangkan tengah sakit pun suara tetap on point. Bukan setakat nyanyi, tapi cara dia bawa diri. Tenang, kemas, tak nampak panik. Netizen kat luar sana semua kagum tengok komitmen Aida. Ramai yang cakap inilah baru betul-betul kualiti seorang penghibur sejati. Janji dengan peminat tu mahal harganya. Dan dia macam betul-betul pegang benda tu. Dekat ruangan komen, rata-rata puji sebab Aida tak nak hampakan peminat Singapura yang dah lama tunggu dia. Ada yang siap tulis, dia datang bukan sebab nak glam, tapi sebab dia hargai orang yang support dia dari dulu. Tapi dalam masa yang sama, ada juga yang rasa sebab, iyalah, tengok dia gigih macam tu, kita pun faham, bukan senang nak perform dalam keadaan fizikal yang terhad. Lebih-lebih lagi bila badan baru lepas berperang dengan proses bersalin. Chop, chop, chop! Sebelum kita sambung kisah yang lagi pedas, kalau korang suka analisis deep macam ni, jangan lupa like, share and subscribe Oi Jom, sumber gosip paling bersih tapi pedas dekat Malaysia. Okey geng, kita sambung. Tapi korang tahu tak apa cerita sebenarnya? Sebenarnya, suami Aida, Nabil Mahir, ada kongsi yang Aida sekarang ni dalam proses pemulihan selepas melahirkan anak ketiga mereka secara pembedahan baru-baru ni. Maksudnya, ini bukan sekadar penat biasa. Ini fasa recovery yang memang perlukan rehat, penjagaan dan disiplin. Dengar ceritanya, ada komplikasi sikit di mana jahitan luka bersalin dia terbuka dan perlu dijahit semula. Aduh, dengar pun dah rasa ngilu kan? Benda ni bukan main-main. Sakit dia lain macam dan risiko pun ada kalau tak jaga betul. Tapi, sebab dah berjanji dengan pihak penganjur dan peminat di Singapura, Aida tetap pilih untuk teruskan persembahan sebelum buat prosedur jahitan tambahan tu. Ini yang orang kata, kental tapi dalam masa yang sama buat kita risau. Nabil sendiri pun puji semangat isteri dia ni. Memang iron lady betul lah Aida ni. Benda macam ni kalau orang lain mungkin dah cancel awal-awal. Tapi Aida ni jenis, aku cuba dulu selagi mampu. Selain puji sikap profesional, ramai juga peminat yang nasihatkan Aida supaya jangan paksa diri sangat. Netizen harap lepas habis je acara kat Singapura ni, Aida dapat berehat secukupnya, makan ubat ikut jadual, tidur cukup dan fokus pada penyembuhan. Kesihatan tetap nombor satu, barulah boleh pencuri hati kita ni kembali lincah atas pentas nanti. Sebab peminat sayang dia bukan sebab performance je, tapi sebab dia ada nilai. Dia hormat kerja dia dan dia hormat peminat dia. Apa-apa pun, kami kat Oi Jom mendoakan supaya Aida Jebat cepat sembuh dan urusan jahitan semula tu berjalan lancar. Semoga dipermudahkan semuanya dan semoga Aida dikelilingi sokongan yang kuat, keluarga, kawan-kawan dan peminat. Korang kat luar sana, apa pendapat korang tentang tindakan Aida ni? Korang rasa ini professional level maksimum atau korang rasa dia patut rehat dulu? Komen kat bawah Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Oi, jom!